Pada masa ini Anwar menyedari bahawa beliau telah kalah. Tetapi kami tidak tahu kenapa Anwar masih mahu meneruskan permainannya. Adakah kerana beliau merasakan sudah tidak ada pilihan, atau beliau percaya masih boleh menang, atau adakah beliau berharap Mahathir akan mengumumkan rancangan persaraannya? Pada tanggal 18 Jun 1998, salinan buku 50 sebab kenapa Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri diedarkan di Perhimpunan Agung UMNO, dan kroni Anwar, Zahid Hamidi pula mengedarkan senarai projek-projek usaha sama yang terlibat dengan rasuah, dan teratas dalam senarai itu ialah nama anak lelaki Mahathir. Di belakang tabir, Anwar menghantar sepucuk surat pada Mahathir memujinya dan menjamin masa depan yang cerah baginya. Tetapi Anwar tidak tahu Mahathir juga bermain politik di belakang tabir. Mahathir mengadakan perjumpaan 3 jam dengan ahli-ahli majlis setinggi UMNO pada malam sebelum perhimpunan UMNO diadakan tanpa kehadiran Anwar. 19 Jun 1998, Perhimpunan Agung UMNO digemparkan dengan tindakan balas Mahathir, mendedahkan senarai kroni-kroni Anwar termasuk bapa dan adik-adiknya sebagai pemegang-pemegang saham di syarikat-syarikat Bumiputra yang diswastakan yang bernilai jutaan ringgit. Yang lebih menarik, termasuk dalam senarai ini beberapa orang sastrawan, penulis dan wartawan yang terkenal selama ini sebagai pejuang rakyat marhain. Nama-nama macam-macam keluar. Apa ni, Rahim Gaus, Mak Sibi, Khalid apa ni, Berita Harian, Kamaruddin Jaafar, Nasaruddin usaha dia dulu. Abang dia tiba-tiba jadi kaya. Bapak dia dulu tiba-tiba pula boleh tukar dan duduk di apa ni, Seri Kembangan dengan banglo yang besar. Dulu duduk rumah di Petaling Jaya je. Dan semua ni berlaku selepas dia jadi Menteri Kewangan. Yang Anwar ni hebat, dia boleh tuduh orang kronisme walau dia sendiri yang mengamalkan kronisme. Dalam satu tindakan pantas dan dalam hanya 1 hari, Mahathir berjaya menumpaskan percubaan Anwar untuk merampas kuasa darinya dengan menggunakan orang yang paling dibenci Anwar, iaitu Datuk Seri Najib. Yang paling penting dalam tindakan balas Mahathir ini ialah memberikan mesej kepada Anwar bahawa segala penyelewengan dan rasuah yang telah dilakukannya akan lebih banyak diketahui umum. Dalam menerima dan memahami mesej ini, sumber kami memberitahu Anwar telah mengamuk dan menangis pada malam itu dan menghilangkan sakit hatinya dengan kegiatan tak memoralnya. Mesej Mahathir kepada Anwar semakin jelas apabila beliau melantik Daim Zainuddin sebagai menteri dengan tugas-tugas khas, jawatan yang diwujudkan khusus untuk membantu melaksanakan dasar-dasar Mahathir untuk mengatasi krisis keuangan dengan mengambil alih banyak dari tugas-tugas Menteri Keuangan. Pada bulan Julai, semakin jelas kepada rakyat bahawa tindakan Mahathir ialah untuk menghukum Anwar, tetapi masih memberi peluang kepadanya untuk membuktikan kesetiaannya, dan Mahathir sanggup untuk melupakan apa yang dilakukannya. Tetapi Anwar sekadarkan hanya berjanji dan terus bersandiwara. Pihak media di bawah kuasanya memperbesarkan cerita kesetiaan Anwar kepada Mahathir di samping keadaan ekonomi yang didakwa mereka semakin merudum di bawah Mahathir. George Soros membuka talian hayatnya kepada Anwar, dan ini membawa desakan Amerika supaya Mahathir meletak jawatan. IMF menjanjikan bantuan sekiranya Mahathir letak jawatan, manakala Perdana Menteri British Tony Blair sering berhubung dengan Anwar berbincang untuk menundukkan Mahathir. Kepentingan lobi-lobi ini bertentangan dengan kepentingan negara kita, sama ada dalam konteks Asia Tenggara dan China ataupun dalam konteks Asia Barat, Israel, Palestin dan negara-negara lain dan sebagainya. Anwar dah, Malaysia ni tak cukup sekarang ni. Malaysia mesti pergi kepada ala secularism, ala liberalism untuk menyesuaikan dengan kemahuan Amerika Syarikat. Itu penting tu dengan kemahuan Obama. Mahathir yang semakin yakin dengan tindakan pemulihan ekonominya menampilkan dirinya sebagai seorang yang berada pada kepimpinan yang mantap. Pada 8 Ogos, beliau meminta Anwar meletak jawatan. Ketika itu, Mahathir telah mempunyai bukti yang cukup untuk meyakinkan orang sekelilingnya dan juga semua orang dalam pejabatnya bahawa tindakan undang-undang terhadap Anwar kerana rasuah dan penipuan tidak akan memusnahkan keyakinan rakyat terhadap kerajaannya.
Mahathir memulakan langkah pembersihan bilik berita akhbar dan TV3. Mereka sendiri mengundur diri atau dipindahkan. Gubernur Bank Negara Ahmad Dom dan orang suruhannya Fong Weng Pak meletak jawatan. Dulu-dulu dalam stage, kalau kita ingat tiap-tiap kali dia punya roadshow, PKR punya roadshow, atas stage tu tak kurang daripada 20-30 orang. Dan ceramah dibuat tak kurang daripada 10 orang. Seorang 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit, 10 minit. Sekarang ni ialah biasanya Azmin dekat situ, Anwar Ibrahim dan Mak Norman Huti, itu saja. Yang lain saya rasa tidak kelihatan di sana. Malu nak di sana, malu nak diasosiasikan dengan Anwar Ibrahim. Dan bukan saja malu, kalau tengok misalnya Tibai, memang gerakan yang dibuat oleh mereka yang meninggalkan Anwar Ibrahim setelah memahami luar dan dalam Anwar Ibrahim, tak mahu Anwar Ibrahim menipu rakyat banyak, maka mereka memperjuangkan apa yang dinamakan Tibai. Sebab-sebabnya saudara mungkin berbeza-beza kenapa mereka undur daripada Parti Keadilan. Sebahagian daripada mereka kerana soal moral, kerana mereka dapat tahu tentang apa yang benar-benar berlaku. Sebagai contoh, kawan baik saya Izam, Dr. Chandra Mustafa, orang itu bukan orang biasa. Dia berajaran memang tinggi, PhD, dan dia tinggalkan dia. Dan Manila Yusof, memang dulu jawatan kuasa pusat UMNO, dan tinggalkan dia. Dan ada Ustaz Roslan Kasim, tinggalkan dia. Anwar Tahir, yang seorang yang begitu aktif dalam NGO, tinggalkan dia. Dan banyak lagi. Kenapa? Senator Izam undur kerana beliau ada maklumat secara langsung tentang kecenderungan Anwar ini. Yang Anwar tak berani summon Izam dalam mahkamah. Senator Izam Muhammad Noor berjuang untuk dia penjara 2 tahun, dan keluar dari ISA, ditahan 2 tahun, dan pun tinggalkan dia. Yang betul orang yang betul rapat dengan dia sekali, mesti ada sesuatu yang tak kena. Yang lain kerana politik kotor Anwar, politik oportunisme. Mereka dah nampak cara dia mempermainkan pemimpin-pemimpin, isu-isu dan sebagainya. Ada yang lain yang undur kerana macam saya, tentang soal-soal antarabangsa. Itulah sebab-sebabnya kawan-kawannya undur. Pada masa itu, buat pertama kalinya manusia tanpa wajah merasakan keseorangan. Pihak Amerika, British, Turki dan Arab Saudi sudah tidak gairah lagi kepadanya. Why so serious?